Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya akan kenalikan topik training pada hari ini. Topik berkaitan tentang NBS, Need Based Solution. Baik, sebelum saya ceritakan tentang NBS, Need Based Solution ini, elok saya ceritakan dulu tentang visi dan juga misi di Infak Konsultansi. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, inilah dia visi dan misi kita di Infak Konsultansi. Untuk makluman, saya dah letakkan visi dan misi ini lebih kurang 10 tahun lepas lagi. Sebelum saya jadi agensi manager pun sebenarnya inilah visi dan misi saya. Sebelum saya bangunkan agensi Infak Konsultansi, malah sebelum saya register pun nama Infak Konsultansi ini, saya dah letakkan inilah visi dan misi kita. Baik, apa dia? Pertama sekali, saya jadikan Infak Konsultansi ini sebagai trendsetter dalam servis perkhidmatan kewangan di Malaysia. Apa maksud trendsetter? Maksudnya ialah bila kita sebut tentang industri kewangan, orang akan teringat dekat Infak Konsultansi. Bila sebut tentang perancangan kewangan, orang akan terus ingat Infak Konsultansi. Bila sebut tentang takaful, orang terus ingat Infak Konsultansi. Bila sebut tentang pelaburan, saham, unit trust, wasiat, pusaka, orang akan teringat tentang Infak Konsultansi. Orang akan ingat brand Infak Konsultansi. Atau bila orang tengok brand Infak Konsultansi, orang tahu itu ialah satu brand dalam industri kewangan. Itu ialah visi saya bila bangunkan Infak Konsultansi ini. Jadi, untuk capai ke visi tersebut, kita ada dua misi yang kita gagaskan. Apa dia? Yang pertama adalah untuk menyediakan modul pengurusan kewangan dan juga perancangan harta yang komprehensif melalui model Intelligent Quotient and Financial Quotient ni, Infak. Sebab itu nama IQ dan FQ inilah akronim untuk perkataan Infak itu sendiri. Dan yang kedua, menyediakan usahawan dan juga perunding kewangan yang profesional dan bertauliah IFP untuk memberi khidmatan terbaik kepada masyarakat. Jadi, kalau tuan-tuan tengok dua misi ini, yang pertama untuk menyediakan modul kewangan itu memang kita dah ada. Memang kita dah ada modul kewangan tersebut. Kita dah ada modul yang kita bangunkan yang diterbitkan dalam bentuk buku bijak macam wang. Kita ada seminar bijak macam wang, kita ada akademi bijak macam wang. Yang kedua ialah menyediakan usahawan dan juga perunding kewangan. Yang tu kita bangunkan bisnes takaful, bisnes unit trust, private mandate, MR, gold dan sebagainya. Kita nak ramaikan lagi usahawan-usahawan dan juga konsultan-konsultan dalam bidang kewangan ini untuk capai misi dan juga visi tadi. Dua ini seiringan. Baik. Jadi, macam mana apakah kaitan antara NBS dengan visi dan misi tadi? Baik, kita tengok seterusnya. Dalam industri kewangan, tuan-tuan, majority agent selalunya bertindak sebagai salesperson. Apa maksud salesperson? Sales approach ni. Maksudnya apa? Maksudnya apabila dia jumpa prospek, dia akan terus bercerita tentang produk. Berjumpa prospek, terus bagi tentang produk. Bagi plan apa? Bagi medical card. Jumpa klien A, bagi medical card. Jumpa klien B, bagi medical card. Jumpa klien 3, bagi medical card. Ataupun orang yang promote hibah takaful. Jumpa prospek A, cerita tentang hibah takaful. Jumpa prospek B, cerita tentang hibah takaful. Jumpa prospek C, cerita tentang hibah takaful. Ada kita salah? Tak salah. Tak salah pun kita nak menjalankan bisnes takaful ini dengan cara salesperson. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, itu pun kita buat juga. Cuma kita nak seimbangkan dengan consultant approach tadi. Ataupun dipanggil juga sebagai advisory approach. Kita nak seimbangkan antara advisory approach dengan sales approach ni. Pun kita panggil sebagai sales advisor. Kan? Mana kata bila kita jumpa prospek, kita bukan terus bagi quotation. Bukan terus bagi produk, bagi plan apa. Bukan macam itu. Itu yang membezakan antara konsultan dengan salesperson ini. Untuk mudah kita bagi analogi beginilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan batuk, tuan-tuan jumpa doktor. Ada tak doktor terus bagi ubat? Ada tak doktor terus bagi ubat? Tak kan? Apa doktor akan buat? Doktor akan diagnose dulu. Akan tanya demam, akan tanya batuk sejak bila, batuk berapa lama, ada demam ke tak, ada batuk bekak ke batuk biasa dan sebagainya. Itu ialah cara konsultan ataupun cara advisor. Baik. Dan
Akhir sekali, kenapa doktor tanya semua soalan-soalan tersebut? Tak lain tak bukan adalah untuk mencadangkan apakah ubat yang paling sesuai. Apakah ubat yang paling tepat untuk seorang pesakit. Sebab kalau orang tu batuk biasa, ubatnya ubat batuk sahaja. Kalau orang tu batuk dan juga demam, kena bagi ubat batuk dan ubat demam. Kalau batuk tu batuk berkahak, kena bagi sekali ubat kahak. Kalau batuk tu batuk kering, yang tu dah kena hantar ke ICU. Hantar ke ICU untuk rawatan yang lebih komprehensif. Begitu juga dalam kita memasarkan produk takaful. Bukan semua orang perlukan takaful. Ada orang yang mungkin bila kita jumpa, kita kena baiki dia punya cash flow dulu. Ada orang bila kita jumpa, kena baiki dia punya saving dia dulu. Ada orang kita kena jumpa, baru boleh cadangkan takaful. Jadi, sebenarnya bila kita sebagai agent, of course kita nakkan sales, kita nakkan business, kita nakkan commission. Ya betul, tak salah pun. Memang itu adalah niat murni. Kita nak dapatkan income, nak dapatkan pendapatan yang baik, nak dapatkan commission. Tak lain tak bukan adalah supaya kita dapat diri kita lebih baik. Kita dapat upgrade ekonomi rumah tangga kita, ekonomi diri kita. Cuma bila kita terlalu salesman approach ni, dia menampakkan kita agak desperate lah di depan prospek. Jadi kita seimbangkan. Kita gunakan kedua-dua, advisory approach pun kita pakai ataupun consultancy approach pun kita pakai, dan dengan cara salesman approach pun kita pakai juga. Kedua-duanya kita pakai secara seiringan. Okey, clear eh? Kau tak faham boleh tanya. Okey, baik. Jadi kat mana kita nak gunakan? Baik. Tuan-tuan, di infak tuan-tuan akan belajar juga sales cycle. Ini antara 7 langkah dalam sales cycles. Bermula daripada prospecting, lepas tu pre-approach, kemudian kita approach, dapat appointment, lepas tu bila dah approach jumpa, kita akan buat fact finding, kemudian kita akan buat presentation dan akhir sekali closing. Bila dah close, kita akan servicing. Dan begitulah kitarannya. Setiap prospek yang kita jumpa ada step-stepnya. Ada yang mungkin prospecting saja, dapat prospek saja, tak dapat kita call pre-approach. Ada yang kita dapat call, tak dapat nak appointment. Ada yang dapat appointment tapi cancel, tak dapat nak present fact finding. Dan mungkin kita dah present fact finding dah fact finding, dah presentation, tak dapat nak closing. Begitulah seterusnya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, di mana nak gunakan NBS ini? Dekat sini. Clear nampak dekat mula daripada approach, fact finding dan juga presentation. Dan selalunya kita akan gunakan masa bila berjumpa prospek yang dah kita ada rapport dengan dia. Contoh macam saudara mara, kawan-kawan, existing client, ataupun prospek-prospek yang stranger yang tuan-tuan berjaya jumpa secara face to face, sama ada online secara Zoom ataupun tuan-tuan dapat jumpa secara fizikal. Kalau tuan-tuan closing melalui WhatsApp saja, cara ni tuan-tuan tak boleh gunakan lagi. Tapi tuan-tuan boleh fahamkan konsep NBS ini, tuan-tuan boleh gunakan masa tuan-tuan message dekat prospek. Kena clearkan lah benda ni pada awal. Baik. Jadi, ingat balik tadi saya ada sebut tentang 7 model infak. Apakah dia 7 model infak tu? Kita ulang kaji sikit. Bukan ulang kaji lah, kita belajar sikit. Basic lah. Yang ni tuan-tuan boleh tengok nanti, tuan-tuan boleh baca dalam buku Bijak Merancang Wang. Tuan-tuan boleh tengok dekat blog saya untuk lebih detail perkara tersebut. Okay. Baik. So, inilah dia 7 modul infak. 7 modul infak konsultansi bermula daripada cash flow, net worth, saving, protection, investment, purification dan juga inheritance. So di sinilah fungsi NBS ini, need based solution. Bila kita jumpa prospek, mula-mula kita akan dapatkan cash flow dan juga net worth dia. Dan kemudian bila dah ada cash flow dan net worth, apa maksud cash flow? Cash flow ialah aliran tunai, duit masuk, duit keluar. Net worth pula ialah asset dan juga liability. Nanti saya akan tunjukkan contoh macam mana penggunaan NBS bila jumpa dengan prospek. Dan dua ni basic. Kan, dua ni. Sorry. Dua perkara asas tadi, iaitu dekat kita punya cash flow dan juga net worth tu ialah basic. Dua ni ialah basic. Kemudian daripada dua perkara ini barulah kita boleh rancang untuk saving, protection dan juga investment. So bila kita jumpa prospek, taklah nampak kita nak promote takaful saja. Itu tujuannya kenapa tuan-tuan perlu gunakan pendekatan MBS bila tuan-tuan berjumpa dengan prospek, sama ada secara online Zoom ataupun face to face secara fizikal. Okey, baik. Ini secara umumnya kita punya modul infak ni,
Ini contoh presentation lah. Dan nanti saya akan, ini contoh presentation. Contoh, okay, saya buat sebentar lalu sajalah. Oh, sorry. So, dia macam ni ini contoh presentation. Kalau jumpa secara face to face, kan kita akan cerita satu-satu. Macam ni, nampak? Saya tunjukkan sebentar lalu saja supaya tuan-tuan nampaklah macam mana kita ceritakan tentang need-based solution ini menggunakan selai kertas. Okey, baik. Cuma kaedah ini kita dah tak pakai dah. Kita tak pakai sekarang. Okey. Secara umum macam inilah kan 7 modul infak tu. Saya huraikan sedikit lah supaya tuan-tuan faham Okay, dia bermula dengan cash flow. Cash flow tu ialah income tolak expenses dapat surplus. Mana kata duit masuk, tolak duit keluar dapat duit lebihan. Okay. Net worth pula apa? Kita pergi satu persatu. Net worth pula apa? Net worth ialah duit masuk dengan duit keluar. Okay, ni duit masuk dengan duit keluar. Sorry. Cash flow ialah duit masuk dengan duit keluar. Income dengan expenses. Net worth ialah asset dan juga liability. A ni asset, L ni lah liability. Okay. Baik. Saving pula apa? Saving ialah kita kena ada emergency fund at least 3 ke 6 bulan income kita. I ni income. Protection. Okay. Ni fokus kita sebenarnya. Dan fokus kita dekat protection. Ada 3 perkara. First, income protection. Kedua, debt settlement. Dan akhir sekali ialah asset preservation. Baik. Kemudian investment. Kita nakkan income distribution. Mana kata aset kita membesar. Dan juga, income distribution. Kita nakkan income kita dapat daripada investment kita. Kita dapat pulangan bulan-bulan ataupun tahunan. Dan juga aset kita grow. Contoh rumah kita beli, harganya meningkat-meningkat. Dan kemudian rumah yang kita beli, kita dapat sewa. Itu contoh investment. Purification ialah zakat, tax dan cleansing. Mana kata segala harta kita yang kita ada kena dizakatkan. Dan akhir sekali ialah faraid. Baik, inilah secara umum infak financial planning modul. Dan yang saya nak relate dengan misi kita yang pertama tadi kan. Inilah modul kita. Inilah yang kita jadikan sebagai bahan seminar, konten dalam bijak merancang wang, konten dalam program-program saya dan sebagainya. Baik, clear Baik, seterusnya tuan-tuan, saya dah kongsikan tentang latar belakang modul infak ini supaya tuan-tuan nampak di manakah tuan-tuan berada dan macam mana kita di infak ini bertugas. Macam mana kita di infak ini pendekatan kita. Kita nak jadi bukan sekadar ejen takaful. Kan? Kita brandingkan kita sebagai financial consultant. Okey, baik. Jadi seterusnya, saya akan kongsi pula kepada kawan-kawan satu aplikasi yang kita bangunkan, yang kita panggil sebagai NBS ini. Baik, Sekejap. Saya tunjukkan contoh macam mana kita gunakan, sekejap, gunakan NBS ni. Okey. Saya nak buka aplikasi NBS ni. Okey. Nampak tak? Okey. Ini dia. Ini adalah aplikasi MBS yang saya masukkan. Okey, baik. So, tuan-tuan, bila kita start untuk present, untuk kita jumpa prospek untuk present MBS, first kali kita kena ceritakan dia tentang konsep advisory approach tadi. Dan kita bagi tahu dia, inilah perbezaan tuan prospek jumpa dengan ejen takaful biasa dengan tuan-tuan jumpa prospek, ini adalah perbezaan encik prospek jumpa dengan ejen takaful lain dengan tuan prospek, encik prospek jumpa dengan ejen takaful di infak konsultansi. Tuan-tuan jumpa ejen takaful biasa, dia akan ceritakan tentang produk. Tapi bila tuan-tuan jumpa dengan ejen takaful di infak konsultansi, ejen-ejen infak konsultansi akan mulakan dengan need-based solution ini. Ini yang akan membezakan kita dengan ejen-ejen takaful di luar sana. Dan kita ceritakan, wajib ceritakan tuan-tuan untuk kita kongsikan tentang perbezaan apa beza antara advisory approach dengan sales approach tadi. Consultant dan juga salesperson. Kita kena ceritakan. Kita bagilah analogi doktor batuk tadi supaya prospek nampak kenapa dia perlu kongsikan maklumat. Sebab apa dia perlukan kongsi maklumat? Sebab maklumat tadi akan akan menganalisa, akan dianalisa oleh sistem untuk mencadangkan apakah proposal yang sesuai. Baik, kita ambil contoh. Yang kita jumpa Cik Ahmad, umurnya 37 tahun. Dia lahir 1/1/1990. Dia kerja sebagai kerja kontraktor sendiri, dia ada anak 4 orang.
Okey, ini contoh basic maklumat lah. Ini mudah dia bagi. So, bila start masuk aliran tunai ni, mungkin prospek akan reluctant sikit. Jadi contohnya lah, katalah gaji dia, kita ambil contoh, gaji 6,000. So, kita masukkan sini lah. Sebab tu kena explain pada customer. Katalah dia punya expense dia 5,500. Ya, sebab tu kena explain pada customer, pada prospek kita tentang peri pentingnya maklumat ini untuk memudahkan sistem kita menganalisa. Okey. So kat sini ialah dekat dalam modul cash flow tadi. Nampak tak? Kan kat sini penting untuk kita buat analisa cash flow tadi. Dan kemudian cara kita tanya soalan pada prospek, kita akan tanya dia, gaji dia berapa kan? Dan selalunya kalau kita tanya soalan berapa belanja dia, prospek akan kira. Berapa yang belanja dia akan kira. Jadi untuk mudah tanya dia, "Tuan, selalu gaji 6,000 ni berapa tuan ada lebihan?" Macam tu. Kita tanya dia soalan macam tu. Dan berapa lebihan bila dapat gaji 6,000 ni, berapa lebihan sebulan, tuan? Okey. Baik. So katalah contoh macam kes ni, income 6,000, dia belanja 5,500 sebulan. So akan keluar analisa anggaran income tahunan dan anggaran perbelanjaan tahunan. Baik. Kemudian kita pergi pada aset dan juga hutang. Okey, ini contoh. Katalah dia ada contoh dia ada simpanan tunai, katalah dia ada 30,000 contoh. Kan credit history dia kita ada andaikanlah dia ada 20,000. Okey, hartanah kediaman mungkin dia ada rumah harga 500,000. Dia ada hartanah pelaburan contoh, kalau tak ada kita buang. Buang je lah. Kan? Kalau ada kita tambah je aset sini. Contoh kita tambah aset, kita letaklah aset apa dia ada. Contoh katalah dia ada emas. Katalah kita boleh edit sini. Katalah dia ada emas. Kan? Okey, masukkan sini. Kita boleh edit je. Kita boleh masukkan. Kalau ada emas contohnya, kita ada, katalah dia ada 15,000 emas. Okey, baik. So, dia akan total up 565 aset dia. Semua aset ni. Semua aset tunai, kredit SP, hartanah. Okey, kemudian senarai hutang pula. Okey, katalah tak ada rumah, kita delete ni sebab dia tak ada hartanah pelaburan tadi. Katalah ni contoh yang lama ni. Okey, katalah kita update baru, dia ada hartanah kediaman contohnya. Kan hutang hartanah kediaman, katalah baki lagi 450,000. Kan hutang kereta ada baki lagi 40,000. Apa lagi? Katalah dia ada hutang apa lagi? Katalah contoh dia ada hutang kredit kad. Masuklah. Hutang kredit kad. Hutang kad kredit. Kan kita masuk sini. Kad kredit. Katalah dia ada hutang kredit kad, tinggal lagi kita andaikan katalah 5,000. So kita letak sini. Okey. Kita masukkanlah segala hutang piutang dia. Okey. So bila masuk hutang piutang dia, kita akan nampak berapa jumlah aset dan berapa jumlah hutang. Dan tuan-tuan, prospek akan sangat-sangat appreciate bila dia nampak benda ni. Dan kena bagi tahu dia kenapa pentingnya mereka kongsikan maklumat aset dan juga maklumat hutang. Kenapa penting? Kena explain pada dia. Kena bagi tahu pada dia kepentingan kenapa dia perlu dedahkan jumlah aset dan juga hutang ini. Sebab ini akan membawa kepada analisa. Step seterusnya analisa, nampak? Kan? Analisa ada tiga analisa. Kalau tuan tengok, ingat balik modul 7 modul infak tadi, kan ada simpanan, perlindungan dan juga pelaburan. Okey, baik. Yang pertama, untuk simpanan. Untuk simpanan, kita bagi tahu pada prospek, ada dua jenis tabung simpanan yang kita kenal ada. Pertama ialah emergency fund. Untuk kemalangan kecil, untuk paip bocor, dompet hilang, demam dan sebagainya. Dan the worst case scenario, kenapa perlu ada emergency fund? Sekiranya kita diberhentikan kerja. Kan? Mungkin ada yang cakap, ada prospek kata dia kerja government tak perlu. Tak apalah, kita hormat saja pandangan dia. Cuma kita kena bagi tahu dia, at least kita kena ada 3 bulan pendapatan ini sekiranya tiba-tiba diberhentikan kerja. Contohlah kalau kerja swasta ke kerja sendiri. Kalau kerja sendiri sepatutnya kena ada 6 bulan pendapatan. So macam kes tadi, dia ada 30,000 simpanan. Mana kata dia masih berkurangan 6,000 lagi. Ini yang saya masukkan tadi. Dan bila kita jumpa prospek, kita akan advise dia benda-benda macam ni. Cik kena ada tambahan simpanan ni supaya cukupkan at least ada 3 bulan gaji supaya kalau misalnya kata berlaku apa-apa, ada dana kecemasan. Okey, baik. Seterusnya, sinking fund. Sinking fund ialah simpanan untuk benda-benda yang kita dah jangka. Kalau emergency ialah simpanan untuk perkara yang luar jangkaan.
Contoh saya sebut tadi, paip bocor, kan, dompet hilang, demam dan sebagainya. Tapi sinking fund pula adalah untuk perkara-perkara yang kita dah rancang, yang kita dah tahu dah bila akan berlaku. Contoh kita tambah satu, katalah contoh road tax kan, cukai jalan. Cukai jalan. Letak sini. So kita masukkan cukai jalan, kan, cukai jalan, katalah berapa cukai jalan ni? Katalah contoh 1,000 kan, untuk dia. So kita masukkan 1,000 kan. Apa lagi? Okey lah. Kan dah ada situ satu. Okey, tambah lagi matlamat. Tambah lagi apa lagi? Katalah contoh sekolah anak. Sekolah anak pun 1,000. Contohlah ni saya hanya buat sekadar contoh yang tuan-tuan boleh gunakan ketika jumpa prospek nanti. Sekolah anak katalah 1,000 juga. So kita masukkanlah 1,000 kat sini. Nampak? So dia akan keluar. Mana kata dia perlu ada sinking fund sebanyak 2,000 untuk dua perkara ni. Okey. Nampak tak? So inilah dia fungsi yang kita dah masukkan siap-siap dah dekat sini. Okey. Baik, itu untuk simpanan. Yang seterusnya ialah dekat perlindungan, ataupun mungkin saya akan mungkin pergi dekat pelaburan dulu. Walaupun secara logik, secara susunan simpanan, perlindungan dan juga pelaburan, tapi mungkin kita boleh mulakan dekat pelaburan sebab yang perlindungan tu kita reserve akhir sekali, sebab itu yang kita nak closing. Okey. Pelaburan pula kita bagi tahu dia kan, pada umur dia sekarang, kalau nak bersara umur 60 tahun, dia ada tempoh lebih kurang 23 tahun lagi daripada sekarang. Okey. Kan, ini automatik keluar tau. Kalau kita letak sini 55 tahun, so dia akan jadi lebih panjang, lebih pendek. Sebab kita boleh bersara sama ada umur 60 ke 55 dan sebagainya. Baik. Apa maksud gaya hidup selepas bersara? Maksudnya ialah, contoh kita sekarang waktu muda kita belanja sekian-sekian. Jadi lepas kita bersara, ada tak expenses yang akan berkurangkan, ataupun ada tak expenses yang akan bertambah? Jadi kita buat andaian. Katalah selalunya saya buat andaian 70% lah. Kenapa 70%? Kita andaikan rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar, tapi makan minum tetap perlu. So kita letaklah 70%. Dan kemudian kita juga buat andaian inflasi 3% dan pulangan aset-aset kita tadi pulangannya 5%. Kita masukkan figure-figure tu yang sebelah kiri ni. Jadi dia akan keluar figure ini. Mana kata aset-aset tadi pada umur 60 tahun dia akan bernilai 1.7 juta. Termasuk rumah tau, ingat, termasuk rumah. Mana kata termasuk rumah semua 1.7 juta. Jadi adakah rumah tadi nak jadi bahan untuk persaraan ataupun tidak? Sama ada dia nak jual untuk persaraan ataupun tidak. Yang tu kita boleh bincangkan kemudian lah. Jadi untuk sampling ini, dia perlukan lagi 88,000 untuk selesaikan untuk target untuk persaraan. Jadi kita boleh rancang dia, boleh cadangkan pada dia untuk invest, untuk beli emas, untuk invest dekat unit trust dan sebagainya. Dan akhir sekali kita masuk topik perlindungan. Okay. So dalam topik perlindungan ini, di sinilah kita akan tunjukkan dua perkara ni. First income protection. Dia kena ada 720,000. 720,000 dia punya coverage yang dia perlukan. Untuk kematian dan juga lumpuh. Dan sakit ketika 5 tahun gaji iaitu 360,000. Dan peruntukan dia 600 sebulan, kita ambil 10% daripada gaji dia untuk tujuan income protection. So kat sini kita explain kenapa dia perlu income protection, kenapa dia perlu ada manfaat takaful untuk kematian, untuk lumpuh, untuk sakit ketika. Kita bagi tahu dia kepentingan dia. Kita bagi tahu tentang kalau apa berlaku, so pampasan ini untuk family dia. Kan, pampasan ini untuk family dia selama 10 tahun, seolah-olah gajinya masih lagi ada. Mana kata kalau gaji dia sebulan 6,000 tadi, jadi jika dia meninggal dunia, dah tak ada dah duit tadi. Dah tak ada dah gaji tadi. Dah tak mampu nak bekerja dah tak boleh bekerja dah sebab meninggal. Jadi dia perlukan dana sebanyak 10 tahun gaji, iaitu sebanyak 720,000 untuk pastikan family dia dapat teruskan hidup seolah-olah gaji dia masih lagi ada. Itulah fungsi income protection. Manakala fungsi untuk debt settlement pula ialah hutang. Hutang piutang dia. Ada tak hutang-hutang dia yang tak ada takaful? Contohlah kalau dia ada hutang rumah tadi, dah ada MLTA. Mungkin kita boleh lupuskan. Boleh tolak. Nampak tak? So inilah fungsi kita gunakan need-based solution ini untuk tunjukkan pada dia kepentingan takaful untuk income protection, untuk debt settlement. So kat sini dah akan tunjukkan, contoh dia dah ada coverage takaful. Contoh macam kes ni dah ada dah RM200 sebulan dia bayar.
dia ada coverage sekian. So contohlah dia dah ada 100,000 kat sini kan. Kalau kita klik kat sini, dia dah ada coverage dah ni. Dia ada coverage dah. Contohlah, ni contoh saja. Okey, dia dah ada coverage. Contoh dia dah ambil RM200 sebulan, dia ada coverage 100,000, dia ada penyakit kritikal 50,000. So data ini akan masuk dekat sini. Kan? Akan masuk dah dekat dalam, sekejap saya tunjukkan. Kan? Dekat sini. Nampak tak? Data ni dah ada dekat situ. Saya padam sikit. Okey. Kau tuan tengok kat sini. Alamak. Sorry. Okey, clear drawing dulu. Okey. Saya tunjukkan data yang dia ada dekat sini ni. Macam mana ni? Okey, sekejap saya naikkan sikit. Okey, nampak Okey, data yang dekat sini, yang coverage tu ada kat bawah ni kan. Kat bawah ni dah ada data tentang coverage ni. Dan dah ada data coverage, manfaat untuk kematian, manfaat untuk sakit kritikal dah ada dekat sini. So data ini dah automatik dikira dalam ni. Nampak tak? Contohlah kalau kita jumpa prospek, dia dah ada polisi takaful. Kita masukkan je lah. Jadi kita bukan nak suruh orang cancelkan polisi lama. Bukan. Tapi tujuannya adalah untuk prospek nampak berapa keperluan sebenar dia. Contoh macam kes ni, kalau kita andaikan rumah dia masih lagi belum habis bayar. Rumah dia tidak ada coverage untuk MLTT. Jadi dia perlukan 1.2 juta coverage total. Tapi dia ada baru 100,000. Jadi nampak tak? Dia ada gap lagi. Berapa protection yang dia perlukan. So kat sini kita goreng lah. Kita explain lah. Kan? Kita explain, kita ceritakan tentang kepentingan takaful, kepentingan income protection dan sebagainya. Okey, baik. Sambung balik dekat dalam aplikasi MBS kita ni. Okey. So, kita ada bonus tau. Sebenarnya untuk MBS yang utama kita highlightkan 3 tadi. Dan kita highlightkan 3 perkara tadi, iaitu apa dah nama, saving, kan, protection dan juga investment. Okey, baik. So, 3 perkara tu yang kita highlightkan utama lah. Baik. So, dalam ni juga kita ada extra. Asalnya MBS ni sampai situ saja. Kita ada extra, iaitu pusaka dan juga faraid. Okey. Dekat sini kita tak perlu explain detail pun sebenarnya. Cuma kita bagi tahu dekat prospek. Pertama, ada 5 tertib pusaka. Kita just tick saja. Maksudnya apa? Lepas berlaku kematian, apa terjadi kepada urusan harta kita? Kan? Pertama ialah kos pengurusan jenazah. Maksudnya apa? Kos pengurusan jenazah, gali kubur, mandi jenazah dan sebagainya akan diambil daripada harta pusaka si mati. Kan? Kemudian pelunasan hutang. Maksudnya apa? Duit harta pusaka si mati tadi akan digunakan untuk bayar hutang piutang. Sama ada hutang dengan Allah atau hutang dengan manusia. Contoh hutang dengan Allah, hutang solat, hutang puasa, contohlah. Dan juga hutang dengan manusia macam-macam lah. Macam tadi, hutang rumah, hutang kereta itu pun adalah sebahagian perkara yang akan diselesaikan menggunakan harta pusaka si mati. Kemudian harta sepencarian. Ni bergantung. Kalau yang meninggal tu bujang, tak ada harta sepencarian. Kalau dia dah kahwin, adanya tuntutan harta sepencarian. Keempat, pelaksanaan wasiat. Wasiat ni ada beberapa konteks. Cuma dalam konteks ini, wasiat pemberian. Contohlah, waktu hidup dia kata, kalau aku meninggal, aku nak sedekahkan 10,000 ni kepada Mahat Tasfiz. Aku nak sedekahkan 20,000 ni kepada surau, masjid contohnya. Itu wajib dilaksanakan oleh ahli waris, mengambil harta pusaka si mati tertakluk 1/3. Yang tu nanti kita akan bincang kemudian lah. Dan akhir sekali barulah kepada faraid. Nampak tak? Kita akan ceritakan detail kepada prospek tentang perkara ni. So, kemudian barulah kita masuk pada kalkulator faraid. So, dalam kalkulator faraid ni, katalah kita ambil contoh jumlah aset bersih dia 70,000. Kan? Dia ada pasangan. Contoh macam kes ni, si mati adalah suami, dia ada pasangan isteri, mak dia masih lagi ada, kan? Ayah dia masih lagi ada. Katalah dia ada 2 anak lelaki, kan, dan ada 2 anak perempuan. So, nampak
nampak tak? Dia akan keluar terus berapa bahagian-bahagian faraid setiap ahli waris tadi. Isteri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6 dan bahagi akan pecahkan kepada dua. Dua anak lelaki dan dua anak perempuan. Jadi itulah secara keseluruhan konten tentang presentation NBS ini dan akhir sekali kita boleh bagi the report. Lepas kita present kita bagi report pula. Okey, saya tunjukkan ni report di tengah loading ni. Okey, kita akan bagi dalam bentuk PDF kepada prospek dan ini yang akan membezakan kita dengan ejen takaful biasa. Ini yang akan membezakan kita dengan ejen takaful lain. So, akhir sekali sebelum kita menutup bila jumpa dengan prospek ini, kita akan tanya prospek. Cik prospek, apa pandangan cik prospek dengan presentation kita? Dia akan ceritalah. Inilah, itulah. Dia akan ceritalah apa-apa saja dia cerita. Dan kemudian kita akan tanya dia pula. Cik prospek biasa tak jumpa ejen takaful sebelum pada ni? Biasanya, prospek tu akan cakap lah. Dia akan pernah jumpa lah prospek. Pernah jumpa prospek, dia pernah jumpa ejen takaful ni kan. Baik. Nah, akhir sekali tanya satu soalan yang akan hook dia punya pemikiran dia. Apa dia? Cik prospek, macam ramai ejen yang cik prospek jumpa sebelum pada ni. Cik pernah jumpa tak prospek, sorry, cik prospek pernah jumpa ejen takaful ramai sebelum pada ni. So, cik prospek pernah jumpa tak ejen takaful yang present macam saya present? Tanya dia soalan tu. Selalunya lah, kan? Selalunya prospek tu akan cakap tak pernah. Sebab apa tak pernah? Sebab memang first sekali apps ni kita jada. Kan? Kita jada. Kan? Tuan-tuan, prospek takkan jumpa ejen takaful yang present macam kita kecuali kalau ejen itu ialah ejen kita. Nampak? Sekali ejen tu ejen infak lah. Kalau ejen tu ejen company lain, percayalah. Kalau ada, mungkin dia pernah jadi ejen infak. Ataupun mungkin dia pernah jumpa dia pernah jumpa ejen tu daripada infak ataupun ejen tu pernah belajar modul infak ni. Macam tu. Sebab ada je. Kita program-program yang saya lakukan, yang saya kendalikan, kita jemput, kita buka pada semua ejen datang. Bukan ejen infak sahaja. Okey, baik. So, sepatutnya saya nak tunjukkan laporan. Cuma laporan yang tadi saya tak dapat generate, mungkin ada bug sikit. Tapi saya akan tunjukkan contoh laporan yang daripada yang lain lah. Sekejap saya tengah buka ni. Tengah loading sikit. Jadi tuan-tuan, nampak tak kenapa beri pentingnya kita present macam ni? Nak tunjukkan, nak bezakan kita dengan ejen takaful lain. Sebab prospek ni bukan jumpa kita saja. Kan, dia pernah jumpa pun ejen-ejen takaful lain. Kan, dia pernah jumpa pun okey, saya dah buka ni Dia pernah jumpa pun ejen takaful lain, dia dapat presentation. Okey, ini contoh reporting. Reporting tadi lagi sikit daripada yang tadi. Sebab saya apa nama tak dapat generate. Okey, saya tunjukkan yang lain. Ini contoh. Ini contoh. Kan, nampak tak? Dia akan keluar macam ni. So, prospek akan appreciate bila kita kongsikan benda-benda yang ejen lain tak kongsikan ni. Nampak tak? Okey. So, ini reporting yang kita akan bagi kepada prospek lepas habis presentation kita. So, itu saja untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat dan jika ada sebarang soalan, tuan-tuan boleh ajukan kepada saya dalam grup ataupun tuan-tuan boleh juga ajukan dalam sesi coaching yang kita kendalikan. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.